Apa yang korang tengah tengok ni dikatakan ialah topeng yang diperbuat daripada kulit manusia. Dan ada yang percaya kalau kulit manusia yang telah meninggal dunia dijadikan barangan ataupun topeng, roh pemilik asalnya masih terikat. Tapi adakah semua ni benar? Hakikatnya memang terdapat beberapa kes jenayah yang direkodkan dalam sejarah di mana kulit manusia telah dijadikan pelbagai barangan, termasuklah topeng. Namun kepercayaan bahawa roh ni akan terikat ataupun menghuni objek tersebut hanyalah sebahagian daripada kepercayaan mistik untuk sebahagian masyarakat lah, dan tiada kajian saintifik. Tapi apa yang menarik, mengikut sesetengah budaya, amalan ilmu hitam turut menggunakan bahagian tubuh manusia seperti kuku, malah kulit dalam sesetengah ritual, sebab mereka percaya bahagian-bahagian tubuh manusia mempunyai satu aura ataupun energi lah. Tapi kalau mengikut rekod jenayah terutama yang dilakukan oleh psikopat, apa yang mereka buat ni mereka anggap sebagai trofi. Tapi kami percaya mungkin ada yang melakukan perbuatan seperti ini mungkin disebabkan gangguan emosi atau mungkin dendam. Dan mungkin kebanyakan daripada korang tahu yang hampir semua budaya dekat dunia ni mempunyai kisah tersendiri tentang topeng. Yes, topeng bukan hanya menutup wajah, tapi topeng juga menyembunyikan satu kisah atau simbolik-simbolik yang tersendiri. Baru-baru ni Kak Min tengok ada keluar satu filem Indonesia tau tentang Badut Gendong, dan Kak Min tak tengok lagi full trailer. Dan lepas je Kak Min baca sinopsis movie ni, Kak Min terus teringat yang sebenarnya benda ni pernah terjadi in real life. So, apa pendapat korang?